Kisah seorang bapa menolong ibu muda gelandangan dengan memberinya tempat tinggal. Sila tekan tombol like, komen dan subscribe untuk menggalakkan saya bekerja lebih keras dalam berkarya. Saya mendoakan semua yang melanggan channel saya supaya dikurniakan dengan keberkatan dan rezeki yang luas oleh Allah SWT. Matahari sudah condong ke barat, menyirami bumi dengan cahaya jingga yang lembut. Di sebuah gerai makanan kecil di tepi jalan, Pak Hasnon duduk sendirian di meja kayu ringkas, menikmati secawan teh tarik panas dan sekeping roti canai yang masih hangat. Udara petang itu agak dingin, namun suasana di gerai ini tetap ramai dengan pelanggan yang datang untuk membeli makanan atau sekadar bersantai. Pak Hasnon, 50 tahun, adalah seorang lelaki berperawakan sederhana dengan rambut yang mulai beruban di sisi kepala. Matanya yang redup membawa kisah-kisah lama, kesedihan yang belum sepenuhnya hilang selepas kematian isterinya, Aminah, setahun yang lalu kerana kanser payudara. Dia tinggal bersama dua orang anak perempuannya, Idayu, 22 tahun, dan Azizah, 20 tahun, di sebuah rumah banglo yang sedang dibina secara berperingkat oleh hasil kerja kerasnya sebagai seorang kontraktor kecil. Sambil mengunyah roti canai, beliau memandang keliling gerai. Tiba-tiba, pandangan matanya tertumpu pada seorang ibu muda yang duduk tidak jauh daripadanya. Wanita itu nampaknya baru berusia awal 20-an. Dia sedang menggendong bayi yang kecil, mungkin baru beberapa bulan usianya. Mukanya yang pucat dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Ada sesuatu tentang wanita itu yang membuatkan hati Pak Hasnon terketuk. Dia memerhatikan ibu muda itu dengan lebih teliti. Pakaian yang dikenakannya kelihatan lusuh, dan bayi di pangkuannya hanya dibalut dengan selimut nipis. Kepalanya ditundukkan rendah, seolah-olah dia sedang berusaha menyembunyikan tangisnya dari dunia. Sesekali, dia melihat sekeliling seperti mencari sesuatu, tetapi matanya kosong, seolah-olah tiada apa pun yang dapat memberinya harapan. Setelah beberapa ketika, Pak Hasnon tersentak. Kenapa muka itu nampak biasa, gumamnya dalam hati. Beliau cuba mengingati siapa wanita itu. Kemudian, tiba-tiba saja ingatan itu datang melanda. Khatijah, serunya dalam hati. Ya, wanita itu adalah Khatijah, anak tunggal kepada kawan baiknya, Pak Hasan, yang telah meninggal dunia 6 bulan yang lalu kerana serangan jantung. Isteri Pak Hasan juga sudah lama tiada, meninggal dunia 5 tahun yang lalu akibat penyakit diabetes yang tidak terkawal. Khatijah, panggil Pak Hasnon dengan suara perlahan, berjalan mendekati meja wanita itu. Khatijah terkejalkan mendengar namanya dipanggil. Dia mendongak dan melihat wajah Pak Hasnon. "Encik Hasnon," balasnya dengan nada suara yang letih tetapi penuh hormat. Dia mencuba senyum, tetapi senyuman itu cepat-cepat lenyap, diganti dengan mata yang berkaca-kaca. "Apa yang berlaku, Khatijah? Kenapa kamu di sini?" tanya Pak Hasnon dengan nada suara penuh kasih sayang. Beliau menarik bangku plastik dan duduk di hadapan Khatijah. Khatijah menunduk semula, menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah beberapa saat, dia memulakan ceritanya dengan suara yang tersekat-sekat. Abah dah tak ada lagi. Rumah Abah yang dulu saya tinggali, suami saya, Harun, telah menjualnya. Selepas mendapat wang hasil jualan rumah, dia menceraikan saya. Dia nak kahwin dengan perempuan lain yang lebih cantik dan lebih muda daripada saya. Air mata Khatijah mula berlinang, dan Pak Hasnon memandangnya dengan hiba. Tapi kenapa dia buat begitu? Soal Pak Hasnon, meskipun dia sudah merasakan jawapannya. Harun kata dia tak boleh hidup dengan saya lagi. Saya cuma seorang janda miskin yang tak ada apa-apa, ujar Khatijah dengan suara yang hampir berbisik. Dia tinggalkan saya dengan bayi ini dan cuma beri RM10,000. Itu semua sudah habis untuk makanan dan susu anak saya. Sekarang, saya sudah keluar dari bilik sewa kerana tak ada duit untuk bayar sewa lagi. Pak Hasnon termenung sejenak, hatinya dipenuhi dengan kemurungan. Dia melihat bayi di pangkuan Khatijah, yang tidur lelap tanpa mengetahui nasib yang menimpa ibunya. Bayi itu kelihatan rapor, sama seperti ibunya yang kini kehilangan segalanya. "Khatijah, kamu jangan risau. Kamu boleh tinggal di rumah saya untuk sementara waktu," kata Pak Hasnon dengan nada yang tegas tetapi lembut.
Saya kenal baik arwah ayah kamu. Dia sahabat baik saya. Saya tak akan biarkan kamu dan anak kamu menderita begini. Khatijah tercengang mendengar tawaran itu. Betulkah, Encik Hasnon? Saya tak mahu menyusahkan tuan. Jangan fikir macam tu. Saya ada 2 anak perempuan, Idayu dan Azizah. Mereka pasti sudi tolong kamu, potong Pak Hasnon dengan senyuman. Kamu boleh tinggal sehingga kamu mendapat pekerjaan atau punya tempat tinggal sendiri. Tak apa, kita semua ada masa sukar, tapi kita saling membantu. Khatijah tidak dapat menahan air matanya lagi. Dia menangis dalam diam, tetapi kali ini bukan kerana kesedihan, tetapi kerana rasa syukur. Terima kasih, Encik Hasnon. Saya tak tahu bagaimana nak balas budi baik tuan. Pak Hasnon tersenyum. Tak payah balas apa-apa. Yang penting, kamu dan anak kamu selamat. Beliau membayar makanannya dan membawa Khatijah serta bayi itu pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, Pak Hasnon terus berbual dengan Khatijah, cuba memberikan semangat dan menyelitkan perkataan-perkataan bijak yang mungkin dapat membantu wanita muda itu mengatasi masalahnya. Di rumah, Idayu dan Azizah terkejut apabila melihat bapa mereka datang bersama seorang ibu muda dan bayi. Namun, selepas mendengar cerita lengkap daripada Pak Hasnon, kedua-dua anaknya dengan rela hati menerima Khatijah dan bayinya. Mereka segera membantu Khatijah menetap di salah satu bilik di rumah itu. Idayu, yang bekerja sebagai jururawat di sebuah hospital, menawarkan diri untuk membantu Khatijah mencari pekerjaan yang sesuai. Azizah, yang masih menuntut di universiti, gembira kerana kini ada seorang bayi di rumah yang boleh menjadi teman bermainnya. Hidup di rumah itu mula berubah. Walaupun tiada isteri di sampingnya, Pak Hasnon mula merasakan bahawa rumahnya kembali dipenuhi dengan kehangatan dan kehidupan. Kehadiran Khatijah dan bayinya memberikan sinar baru dalam kehidupan keluarga itu. Namun, dalam hati Pak Hasnon, ada satu persoalan yang terus mengganggunya. Adakah keputusan untuk membantu Khatijah adalah langkah yang betul? Atau adakah ia akan membawa perubahan yang lebih besar daripada yang disangkanya? Hari-hari berlalu dengan tenang di rumah Pak Hasnon. Kehadiran Khatijah membawa perubahan positif yang ketara dalam kehidupan keluarga itu. Sebagai seorang ibu muda yang sentiasa ada di rumah untuk menjaga anaknya, Khatijah merasa bertanggungjawab untuk membalas budi baik Pak Hasnon dan 2 anak perempuannya. Walaupun tidak diminta secara terus, dia secara sukarela mengambil alih tanggungjawab kerja-kerja rumah seperti memasak, membersihkan rumah, dan membasuh pakaian. Pagi-pagi lagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, Khatijah sudah bangun dari tidurnya. Dia akan menyusikan bayinya yang bernama Adam sebelum memulakan hari dengan aktiviti harian. Dapur menjadi tempat pertamanya setiap pagi. Di sana, dia menghidangkan sarapan ringkas tetapi sedap untuk Pak Hasnon, Idayu, dan Azizah. Bila-bila masa sahaja mereka pulang ke rumah, mereka selalu disambut dengan aroma masakan yang menghangatkan hati, kadang-kadang nasi goreng, kadang-kadang sup ayam, atau sekadar kari ikan yang ringkas tetapi penuh rasa. Idayu dan Azizah sering kali mengucapkan terima kasih kepada Khatijah atas usaha-usahanya. Kak Khatijah, kakak ni sangat hebat. Masakan kakak sedap macam mama dulu, kata Azizah suatu hari semasa menikmati hidangan tengah hari. Idayu pun tersenyum, menambahkan, betul tu. Memang tak dapat dipungkiri, Kak Khatijah jadi penyelamat kita semua. Khatijah hanya tertunduk malu mendengar pujian itu. Jangan begitu, saya cuma nak buat apa yang termampu. Lagipun, saya tinggal di sini, jadi wajar juga saya tolong-tolong, jawabnya dengan nada rendah diri. Namun, dalam hatinya, beliau merasa lega dan gembira kerana akhirnya ada sesuatu yang boleh dilakukan untuk membalas kebaikan keluarga ini. Selain memasak, Khatijah juga sangat teliti dalam menjaga kebersihan rumah. Lantai sentiasa bersih, tiada habuk terkumpul di mana-mana. Bilik air sentiasa berkilat, dan ruang tamu sentiasa tersusun rapi. Kadang-kadang, apabila waktu lapang, Khatijah akan menanam beberapa pokok hiasan di halaman depan rumah. Tanaman itu memberikan suasana yang lebih segar dan ceria kepada rumah teres itu. Pak Hasnon sendiri merasa senang melihat perubahan ini.
Beliau tidak pernah menyangka bahawa keputusan untuk membantu Khatijah akan membawa manfaat besar kepada kehidupan harian keluarganya. "Rumah ni nampak lebih ceria dan bersih daripada biasa," gumamnya satu hari semasa duduk di ruang tamu sambil minum teh petangnya. "Terima kasih pada Khatijah." Sebagai balasan untuk segala usaha Khatijah, Pak Hasnon memberikan duit poket secukupnya setiap minggu. Duit itu digunakan oleh Khatijah untuk membeli barang-barang dapur, makanan untuk keluarga, dan susu untuk bayinya. Walaupun jumlahnya tidak banyak, ia cukup untuk memastikan keperluan asas mereka terpenuhi. Malah, kadang-kadang bila ada lebihan, Khatijah akan membeli barangan kecil untuk rumah seperti barang perhiasan, ten minuman untuk simpanan, atau sekadar mainan plastik murah untuk Adam. Hubungan antara Khatijah, Idayu, dan Azizah juga semakin erat. Ketiga-tiga wanita muda itu sering berkongsi cerita, tertawa, dan membantu antara satu sama lain. Pada waktu malam, selepas Adam tidur, mereka biasanya duduk di ruang tamu, menonton filem atau rancangan televisyen bersama-sama. Kadang-kadang, mereka akan berbual tentang masalah-masalah kecil dalam hidup, saling memberi nasihat dan dorongan. "Saya tak tahu apa yang akan jadi kalau saya tak jumpa Encik Hasnon dan kamu berdua," kata Khatijah suatu malam sambil memandang Idayu dan Azizah dengan mata penuh kesyukuran. "Kamu semua sangat baik kepada saya dan Adam. Saya tak pernah fikir akan ada orang yang sanggup membantu saya macam ni." Azizah tersenyum lembut. "Kak Khatijah, kita semua manusia. Kalau kita tak tolong orang lain, siapa lagi yang akan tolong?" katanya. Idayu pun mengangguk, menambahkan, "Kakak jangan risau. Selagi kami ada, kakak tak perlu risau tentang apa-apa. Fokuslah jaga Adam dan buat pekerjaan yang perlu di rumah ini." Kata-kata itu membuatkan Khatijah merasa lebih yakin dan tenang. Untuk pertama kalinya sejak kejadian pahit dengan Harun, beliau merasa bahawa hidupnya masih ada harapan. Rumah Pak Hasnon bukan sahaja memberikan perlindungan fizikal kepadanya dan Adam, tetapi juga memberikan suasana emosi yang penuh kasih sayang dan sokongan. Namun, meskipun kehidupannya kini lebih stabil, Khatijah tetap ingatkan dirinya untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada Pak Hasnon dan keluarganya. Beliau tahu bahawa dia perlu mencari cara untuk bersendirian dan bekerja keras demi masa depannya dan anaknya. Oleh itu, pada waktu-waktu lapang, Khatijah sering memikirkan peluang pekerjaan yang mungkin sesuai baginya. Di sisi lain, hubungan antara Pak Hasnon dan Khatijah juga semakin rapat. Walaupun Pak Hasnon jarang menunjukkan perasaannya secara terbuka, beliau sering memerhatikan Khatijah diam-diam. Beliau kagum dengan kekuatan dan kesabaran wanita muda itu. Bagaimana dia mampu bangkit dari kemurungan dan meneruskan hidupnya dengan teguh adalah sesuatu yang patut dipuji. Suatu hari, semasa makan malam bersama, Pak Hasnon berkata dengan nada suara yang penuh keyakinan, "Khatijah, saya tahu kamu kuat. Kamu pasti mampu atasi semua cabaran ni. Jangan risau, saya dan anak-anak saya akan sentiasa ada untuk bantu kamu." Khatijah tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca kerana terharu. "Terima kasih, Encik Hasnon. Saya tak tahu apa yang akan jadi tanpa Tuan dan keluarga Tuan." Kehidupan di rumah Pak Hasnon semakin harmoni. Namun, di dalam sanubari Pak Hasnon, ada satu soalan yang masih belum terjawab. Adakah kehadiran Khatijah hanya sementara, ataukah ia akan membawa perubahan kekal dalam kehidupannya? Hari-hari berlalu dengan tenang di rumah Pak Hasnon. Kehadiran Khatijah membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga itu. Kerja-kerja rumah dilakukan dengan penuh dedikasi oleh Khatijah, dan beliau tidak pernah mengeluh atau meminta imbalan apapun. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk memastikan semua urusan rumah selesai sebelum Pak Hasnon dan anak-anaknya bersiap untuk aktiviti harian mereka. Khatijah tidak hanya bekerja keras, tetapi juga menunjukkan sikap tahu diri. Beliau tidak pernah merasa berhak atas apa yang diberikan oleh Pak Hasnon. Sebaliknya, dia selalu cuba memberi lebih daripada yang diterimanya. Dapur sentiasa wangi dengan masakan segar, lantai sentiasa bersih tanpa noda, dan baju-baju keluarga itu sentiasa licin selepas dibasuh dan disetrika olehnya. Idayu dan Azizah sering kali terheran-heran melihat bagaimana Khatijah mampu menjaga segala-galanya dengan begitu sempurna.
Namun, bagi Pak Hasnon, kehadiran Khatijah bukan sahaja membawa keselesaan fizikal, tetapi juga menyentuh hatinya secara emosi. Pada mulanya, beliau hanya merasakan kasihan terhadap wanita muda itu yang kehilangan segalanya, suami, harta, dan tempat tinggal. Tetapi seiring dengan masa, rasa kasihan itu perlahan-lahan bertukar menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Pak Hasnon sering kali memerhatikan Khatijah diam-diam. Beliau melihat betapa tabah dan sabarnya wanita itu ketika menguruskan kerja-kerja rumah, betapa lembutnya suaranya ketika berbual dengan Adam, bayinya, dan betapa mesranya dia ketika berinteraksi dengan Idayu dan Azizah. Khatijah tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kemurungan, walaupun Pak Hasnon tahu bahawa dia pasti masih menyimpan luka dari perkahwinan sebelumnya. "Kenapa aku mula merasakan ini?" gumam Pak Hasnon kepada dirinya sendiri pada satu malam ketika dia duduk sendirian di ruang tamu sambil minum teh. "Aku dah tua. Aku tak patut merasakan apa-apa terhadapnya." Perasaan cinta yang timbul di hati Pak Hasnon membuatkan beliau berasa terganggu. Dia tahu bahawa jarak umur antara mereka adalah begitu besar, hampir 27 tahun. Bagaimana mungkin seorang wanita muda seperti Khatijah akan tertarik kepada seorang lelaki tua sepertinya? Lagipun, beliau sudah menjadi duda, dan kehidupannya kini lebih banyak dipenuhi dengan tanggungjawab sebagai seorang bapa dan penyara keluarga. "Apa pula kata Idayu dan Azizah kalau mereka tahu tentang perasaan aku?" fikir Pak Hasnon dengan resah. "Mereka cuma lebih muda sedikit daripada Khatijah. Mereka pasti akan berasa pelik, mungkin malu atau marah." Beliau cuba menafikan perasaan itu. Pak Hasnon berulang kali mengingatkan dirinya bahawa dia tidak layak untuk mencintai Khatijah. Walaupun Khatijah telah memiliki seorang anak, dia masih muda, cantik, dan penuh daya tarikan. Di mata Pak Hasnon, Khatijah adalah permata yang tidak mungkin dapat dimiliki olehnya. Namun, perasaan itu tidak boleh dihalau begitu sahaja. Ketika melihat senyuman Khatijah, ketika mendengar suaranya yang lembut, atau ketika melihat dia tersenyum kepada anak-anaknya, hati Pak Hasnon seringkali terasa hangat. Kadang-kadang, dia ingin meluahkan perasaannya, tetapi akhirnya menahan diri. "Tak boleh. Aku tak patut," desisnya dalam hati setiap kali terlintas hasrat untuk memberitahu Khatijah tentang perasaannya. "Aku hanya boleh jadi seorang ayah angkat kepada Adam, dan seorang teman kepada Khatijah. Itu sahaja." Namun, semakin lama, semakin sukar bagi Pak Hasnon untuk menafikan perasaannya. Kadang-kadang, apabila Khatijah tersenyum kepadanya, dia merasa jantungnya berdebar-debar. Apabila mereka berbual tentang hal-hal kecil, dia merasa seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Tapi sebaik sahaja realiti menyergah, Pak Hasnon teringat bahawa dia hanyalah seorang lelaki tua yang tidak layak untuk dicintai oleh seorang wanita muda. "Aku tak boleh biarkan perasaan ni menguasai aku," kata Pak Hasnon kepada dirinya sendiri pada satu malam ketika dia berbaring di katil. "Aku harus teruskan hidup macam biasa. Khatijah ada masalahnya sendiri. Dia tak perlukan lagi masalah dariku." Namun, walaupun berusaha menekan perasaannya, Pak Hasnon tidak dapat menyangkal bahawa ada perubahan halus dalam cara dia berinteraksi dengan Khatijah. Kadang-kadang, dia akan memberikan pandangan panjang ke arahnya, atau tersenyum lebih hangat daripada biasa. Idayu dan Azizah kadang-kadang memperhatikan tingkah laku bapa mereka yang agak berbeza, tetapi mereka tidak menyoal apa-apa. Di sisi lain, Khatijah sendiri tidak menyedari perasaan Pak Hasnon. Dia terlalu sibuk dengan tanggungjawab harian dan berusaha untuk mencari pekerjaan yang sesuai untuk menyokong hidupnya dan Adam. Malah, Khatijah seringkali merasa berterima kasih kepada Pak Hasnon kerana telah memberikan perlindungan dan sokongan tanpa syarat. "Encik Hasnon sangat baik," kata Khatijah kepada Idayu suatu hari semasa mereka sedang menyediakan makan tengah hari. "Saya tak tahu bagaimana nak balas budi baik Encik Hasnon." Idayu tersenyum. "Kak Khatijah, bapa saya orangnya begitu. Dia suka tolong orang lain tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Jadi, kakak tak payah risau pasal tu." Khatijah mengangguk, tetapi dalam hatinya, beliau tetap merasa berat. "Saya cuma nak pastikan saya tak menjadi beban kepada Encik Hasnon dan kamu berdua," ujarnya.
Pak Hasnon terus hidup dengan perasaan cinta yang terpendam. Beliau tahu bahawa perasaan itu tidak boleh diluahkan, dan mungkin tidak akan pernah. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, beliau berdoa agar Khadijah dapat menjalani hidupnya dengan bahagia, sama ada bersamanya atau bersama orang lain. Buat masa ini, Pak Hasnon hanya mampu memendam perasaannya dan terus menjadi pelindung serta penyokong kepada wanita muda itu. Setelah berbulan-bulan memendam perasaan, Pak Hasnon akhirnya membuat keputusan besar. Beliau tidak dapat terus hidup dalam ketidakpastian tentang perasaannya terhadap Khadijah. Walaupun risiko penolakan sangat tinggi, beliau merasakan bahawa lebih baik mengungkapkan isi hatinya daripada terus menyimpannya sebagai beban yang semakin lama semakin berat. Suatu petang, apabila Idayu dan Azizah keluar untuk menjalankan tugas masing-masing, Idayu bertugas di hospital, manakala Azizah pergi ke perpustakaan universiti. Pak Hasnon melihat peluang itu. Dia mendapati dirinya duduk bersama Khadijah di ruang tamu. Adam sedang tidur lena di biliknya, dan suasana rumah sunyi senyap. "Khadijah, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan dengan kamu," kata Pak Hasnon dengan nada suara yang serius tetapi lembut. Matanya menunduk sejenak, kemudian dia mengangkat pandangannya untuk menatap wajah Khadijah. Khadijah, yang sedang menjahit pakaian bayi di tangannya, terkejut mendengar nada suara Pak Hasnon. "Ada apa, Encik Hasnon?" tanyanya dengan nada suara prihatin. Pak Hasnon menghela nafas panjang, mencuba mencari kata-kata yang tepat. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Saya tahu ini mungkin bukan perkara yang mudah untuk didengar, tapi saya sudah lama mempunyai perasaan cinta terhadap kamu." Khadijah tergamam seketika. Jarum jahitan di tangannya terhenti, dan matanya membeliak dalam kebingungan. "Encik Hasnon, maksud tuan," katanya dengan suara tersekat-sekat. "Aku tahu aku tua, dan jarak umur kita sangat jauh," sambung Pak Hasnon dengan suara yang lebih rendah. "Tapi aku tak dapat menafikan perasaan ini lagi. Aku nak memperisterikan kamu, Khadijah. Bukan kerana aku kasihan kepada kamu, tapi kerana aku benar-benar sayangkan kamu." Khadijah terdiam sejenak, mencerna apa yang baru saja didengarnya. Hatinya bercampur aduk antara terkejut, ragu-ragu, dan juga rasa hormat kepada lelaki yang telah memberikan perlindungan dan sokongan tanpa syarat kepadanya selama ini. Setelah beberapa minit, dia cuba menenangkan dirinya. "Encik Hasnon, saya tak tahu apa hendak dikatakan," ujar Khadijah dengan suara yang bergetar. "Saya sangat berterima kasih atas semua kebaikan tuan, dan saya pun hormat serta hargai tuan. Tapi, apa kata Idayu dan Azizah? Umur saya hampir sama dengan mereka. Saya takut mereka akan marah atau bimbang." Pak Hasnon mengangguk, memahami kebimbangan Khadijah. "Itu sebabnya saya nak minta izin mereka nanti. Tapi, jika kamu setuju, saya akan berusaha meyakinkan mereka bahawa ini adalah perkara yang betul untuk dilakukan." Khadijah termenung sejenak, kemudian dia berkata dengan nada suara yang lebih tenang, "Saya setuju sepenuhnya, Encik Hasnon. Saya percaya pada tuan. Tapi, seperti yang saya katakan, segalanya bergantung kepada Idayu dan Azizah. Jika mereka tidak bersetuju, saya tak tahu apa yang akan berlaku." Seminggu kemudian, Pak Hasnon memutuskan untuk membuka perbincangan dengan anak-anaknya. Dia memilih waktu malam selepas makan malam, ketika semua orang sedang santai di ruang tamu. Suasana tenang, dan hanya bunyi kipas angin yang berputar memenuhi udara. "Idayu, Azizah, ada sesuatu penting yang ingin saya bicarakan dengan kamu berdua," kata Pak Hasnon dengan nada suara yang serius. Matanya menatap kedua-dua anak perempuannya secara bergilir-gilir. Idayu dan Azizah saling bertukar pandang, merasa agak hairan dengan nada bapa mereka. "Apa yang berlaku, Abah?" tanya Idayu dengan nada suara ingin tahu. Pak Hasnon mengambil nafas dalam-dalam sebelum berkata, Saya rasa saya dah jatuh cinta dengan Khadijah. Dan saya ingin memperisterikannya." Raut muka Idayu dan Azizah berubah seketika. Mereka terkejut, dan kehairanan itu beransur-ansur bertukar menjadi kebimbangan. Idayu adalah yang pertama memberi respons. "Abah, apa yang Abah cakap ni serius?" tanya Idayu dengan suara yang sedikit meninggi. "Khadijah tu hampir sebaya dengan kami.
Bagaimana mungkin Abah boleh fikir untuk berkahwin dengannya? Azizah turut menyokong kakaknya. Abah, kami faham bahawa Abah mungkin kesepian selepas kematian Mama. Tapi ini bukan cara yang betul. Khatijah masih muda, dan dia pasti boleh cari kehidupan yang lebih baik daripada tinggal dengan Abah. Pak Hasnon tercengang mendengar reaksi anak-anaknya. Beliau tidak menyangka bahawa mereka akan menentangnya begitu keras. Namun, dia cuba menjelaskan dengan sabar. Anak-anak, Abah tahu umur Abah jauh lebih tua daripada Khatijah. Tapi perasaan cinta ini datang dari hati. Saya tak nak paksa siapa-siapa, tapi saya harap kamu semua boleh faham. Khatijah sudah bersetuju, asalkan kamu berdua tak bantah. Tapi Abah, ini bukan tentang persetujuan Khatijah sahaja, kata Idayu dengan nada suara yang lebih tegas. Ini tentang apa yang orang lain akan fikir. Apa kata orang kalau mereka tahu Abah berkahwin dengan wanita yang hampir sebaya dengan kami? Ini akan jadi aib. Azizah turut menyertai. Dan bagaimana dengan Adam? Kami tak faham bagaimana hubungan macam ni boleh berjalan lancar. Abah, tolonglah fikirkan semula. Pak Hasnon terdiam sejenak, hatinya dipenuhi dengan kekecewaan dan sakit. Beliau tahu bahawa anak-anaknya hanya ingin melindungi nama baik keluarga, tetapi dia juga tidak dapat menafikan perasaan cintanya terhadap Khatijah. Baiklah, saya faham apa yang kamu semua rasakan, kata Pak Hasnon akhirnya dengan nada suara yang berat. Saya tak akan memaksa apa-apa. Biar saya fikirkan semula. Selepas perbincangan itu, suasana di rumah menjadi tegang. Idayu dan Azizah mula menjaga jarak dengan Khatijah, takut bahawa sikap mereka akan disalah erti. Khatijah sendiri merasa terganggu oleh situasi itu, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di dalam hatinya, Pak Hasnon merasa terkoyak. Di satu sisi, beliau tidak mahu menyakiti anak-anaknya. Di sisi lain, dia tidak dapat menafikan perasaan cintanya terhadap Khatijah. Keputusan apa yang patut dibuat? Setelah 3 bulan berlalu, keadaan di rumah Pak Hasnon semakin tegang dan dingin. Hubungan antara Idayu, Azizah, dan Khatijah menjadi jauh lebih canggung. Suasana yang sebelumnya penuh dengan kehangatan kini dipenuhi ketegangan. Khatijah sendiri mencuba untuk tidak menambah beban kepada keluarga itu, namun dia juga merasa terganggu oleh perubahan sikap anak-anak Pak Hasnon terhadapnya. Pak Hasnon pula merasa terkoyak di antara perasaan cintanya terhadap Khatijah dan tanggungjawabnya sebagai bapa kepada Idayu dan Azizah. Beliau sering kali duduk sendirian di ruang tamu pada waktu malam, memikirkan bagaimana cara untuk mengatasi situasi ini tanpa menyakiti hati sesiapa pun. Namun, beliau juga sedar bahawa penundaan bukanlah penyelesaian. Suatu petang, Idayu memutuskan untuk membuka hatinya kepada Mak Leha, emak saudaranya yang tinggal di kampung berdekatan. Mak Leha adalah seorang wanita bijak yang selalu memberikan nasihat berharga dalam apa jua perkara. Setelah mendengar cerita Idayu tentang konflik yang berlaku di rumah mereka, Mak Leha tersenyum lembut dan berkata, "Nak, kadang-kadang kita perlu fahami bahawa kebahagiaan orang lain, termasuklah ayah kamu, adalah penting. Jarak umur bukanlah halangan dalam perkahwinan jika kedua belah pihak saling cinta dan ikhlas." Idayu terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Mak Leha. "Tapi Mak Leha, Khatijah hampir sebaya dengan kami. Kami takut orang akan berbual buruk tentang keluarga kami," katanya dengan nada suara ragu-ragu. Mak Leha mengangguk, memahami kebimbangan Idayu. "Kamu nak tahu sesuatu? Dunia ni banyak orang yang pandai berbual buruk. Tapi kalau abah kamu dan Khatijah betul-betul cinta, biarkan mereka menjalani hidup mereka dengan bahagia. Lagipun, Khatijah dah bersetuju. Itu satu isyarat bahawa dia juga sayangkan abah kamu. Kamu dan Azizah cuma perlu sokong mereka." Idayu merenung sejenak, kemudian dia tersenyum kecil. "Terima kasih, Mak Leha. Saya rasa saya faham sekarang." Selepas balik dari rumah Mak Leha, Idayu menceritakan segala-galanya kepada Azizah. Azizah mendengarnya dengan teliti, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk. "Kakak ada benar. Mungkin kita terlalu egois selama ini. Kita hanya fikir tentang diri kita sendiri,
tapi kita lupa bahawa Abah juga mempunyai hak untuk mencari kebahagiaan. Betul tu, kata Idayu. Lagipun, Khatijah dah bersetuju. Dia takkan sanggup melukakan hati Abah. Kalau kita teruskan sikap macam ni, kita cuma akan menyusahkan Abah sahaja. Akhirnya, kedua-dua adik-beradik itu membuat keputusan untuk memberikan restu mereka kepada Pak Hasnon. Malam itu, selepas makan malam, mereka mendekati bapa mereka yang duduk di ruang tamu sambil minum teh. Abah, panggil Idayu dengan suara lembut. Pak Hasnon menoleh, agak terkejut melihat kedua-dua anaknya berdiri di hadapannya dengan wajah yang serius. Ada apa, anak-anak? Tanyanya dengan nada suara yang berhati-hati. Idayu mengambil nafas dalam-dalam sebelum berkata, Abah, kami sudah bincang tentang perkara yang Abah cakap dulu-dulu. Kami faham bahawa Abah perlukan kebahagiaan, dan kami tak patut halang Abah daripada berkahwin dengan Khatijah. Kami harap Abah boleh maafkan kami atas sikap kami dulu. Azizah turut menyertai. Ya, Abah. Kami setuju sepenuhnya untuk Abah berkahwin dengan Khatijah. Kami percaya bahawa Abah dan Khatijah akan bahagia bersama. Pak Hasnon tergamam seketika. Matanya berkaca-kaca kerana terharu mendengar kata-kata anak-anaknya. Anak-anak, terima kasih. Abah sangat bersyukur kerana kamu semua dapat faham perasaan Abah, katanya dengan suara yang tersekat-sekat. Khatijah, yang sedang berada di dapur, terkejut apabila mendengar berita itu daripada Idayu dan Azizah. Saya tak sangka mereka akan bersetuju, kata Khatijah dengan suara yang bergetar kerana gembira. Beberapa minggu kemudian, majlis akad nikah diadakan di masjid berdekatan. Meskipun majlis itu diadakan secara ringkas, ia dipenuhi dengan suasana hikmat dan bahagia. Pak Hasnon dan Khatijah duduk di hadapan imam, dengan hati yang penuh syukur dan harapan. Hanya keluarga terdekat yang hadir, Idayu, Azizah, dan beberapa saudara mara Pak Hasnon. Dari sebelah Khatijah, hanya bapa saudaranya dan isterinya yang datang untuk menjadi wali pengantin perempuan. Selepas akad nikah selesai, semua orang bertepuk tangan dan mengucapkan tahniah kepada pasangan baharu itu. Adam, anak Khatijah, tertidur di dalam buaian yang dibawa oleh Azizah. Walaupun majlis itu tidak megah, ia dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Selamat pengantin baru, kata Idayu dengan senyuman lebar, memeluk Khatijah dengan mesra. Azizah turut menyertai, memeluk bapa dan ibu tirinya itu dengan penuh kasih. Pak Hasnon, yang biasanya pendiam, kali ini tidak dapat menahan air mata bahagianya. Terima kasih, anak-anak. Terima kasih atas restu kamu semua, katanya dengan suara yang penuh rasa syukur. Khatijah pun tersenyum, matanya berkaca-kaca. Terima kasih kerana menerima saya sebagai sebahagian daripada keluarga ini, ujarnya dengan nada suara yang penuh kesyukuran. Dengan pernikahan ini, suasana di rumah Pak Hasnon kembali ceria seperti dahulu. Kehadiran Khatijah sebagai isteri Pak Hasnon memberikan kehidupan baru kepada keluarga itu. Idayu dan Azizah mula lebih rapat dengan Khatijah, dan hubungan mereka menjadi lebih erat daripada sebelumnya. Namun, di dalam hati Pak Hasnon, ada satu soalan yang masih belum terjawab. Adakah kebahagiaan ini akan berkekalan selamanya? Terima kasih kerana bersama saya hingga ke akhir cerita ini. Jika anda merasakan perubahan emosi dalam kisah ini, maka saya telah melakukan tugas saya dengan baik. Jika anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan butang suka, kongsikan pendapat anda di ruangan komen, dan tentu saja, langgan saluran ini untuk lebih banyak cerita yang menyelami pengalaman manusia seharian. Hingga jumpa lagi dalam video yang seterusnya.